Sekarang Allah nak menceritakan tentang orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbuna Allah, dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, kadang-kadang kita jumpa Rabbana Atina, kan? Rabbana Atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfir lana, kan? Biasa kita jumpa dalam Quran Rabba kan pada atas, tapi sini Rabbu, kan? Apa biasa? Apa beza? Ba dengan bu. Betul. Tuhan pencipta. Tak, terjemah. Kalau Rabbuna terjemah apa? Tuhan kami. Kalau Rabbana, Anak. apa pula anak kami juga sama lah. Sama-sama lah. Terjemahannya sama, Tuhan kami, Tuhan kami. Tapi kenapa barisnya berbeza? Perasan tak baca Quran, kadang-kadang jumpa Rabbana, kadang-kadang jumpa Rabbuna. Perasan tak? Perasannya tak? Masa perasan tu, fikir tak apa sebab beza tu? Ya. Ke sekarang baru perasan? Mengharapkan jawapan, tapi tak ada. Wahyu tu. Siapa tahu jawapannya? Qalu, bukan juga. Kalau belajar bahasa Arab, kalau Rabbah ni pada atas, sebenarnya ada ya. Ya Rabbana. Ada ya ni menyebabkan dia pada atas. Bila ya tu mana doa, wahai. Doa. Wahai Tuhan kami. Tapi dalam Quran dia tak sebut ya. Mana kita tahu ada ya? Tengok baris. Kalau Rabbah, mana wahai Tuhan kami, dan itu doa. Kalau Rabbu, bukan doa. Sebab tu tak boleh terjemah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami. Salah. Dia bukan doa. Boleh? Pernah tak baca doa Rabbuna atina fid dunya hasanah? Tak. Kalau doa mesti Rabbah. Sebab kenapa di atas? Kalau belajar bahasa Arab, selepas ya, harfu ya ni dipanggil ya unnida, ia menyeru. Bila sebut wahai beri atas. Kan? Sama juga kita kata ya Rasul. Nak baca Rasulu ke Rasulullah? Rasul? Lu ke la? Lu ke la? Macam tak sepakat je. Ya Rasulah. Rasulah. Sebab apa lah? Sebab ada ya. Kalau saya buang je ya Rasulu. Boleh? Ya Rasulullah. Okey. Jadi di sini doa ke kenyataan? Kenyataan. Mereka berkata, Tuhan kami. Pencipta kami adalah Allah. Tengok Allah nak puji orang beriman. Mereka berkata pencipta kami adalah Allah. Apa makna ucapan Rabbuna Allah? Nampak dua patah perkataan sahaja, tapi maksudnya apa makna Rabbuna Allah?
Yalah yang tersirat. Yang tersiratnya apa? Ni apa tu? Tauhid ni itu Tauhid apa? uluhiyah dengan Uluhiyah ke rububiyah? yang pertama tu rububiyah, yang kedua tu uluhiyah. Nah, dalam dua patah perkataan ni ataupun tiga patah ada dua tauhid. Satu tauhid rububiyah. Rububiyah. Iaitu tauhid mengaku bahawa Tuhan adalah pencipta. Kepada Allah ni apa makna Allah? Tuhan yang disembah. Tauhid uluhiyah. Maknanya bila kita mengaku Rabbun Allah, kita bukan setakat mengaku beriman, tapi kita sembah dia. Okay. Tapi bukan mesti orang mengaku Rabbun Allah, dia beriman, dia sembah. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tak mestinya. Sebab apa? Ada kadang-kadang sembah kafaru. Ada yang mengaku beriman tapi kemudian kufur. Sebab tu Allah nak beritahu orang beriman apa dah? Bukan setakat mereka mengaku dan beramal taat pada Allah, sembah, kemudian istiqamu. Mereka apa makna istiqamah? Tetap. Dan jadi bahasa Melayu bukan istiqamah. Maknanya terus beristiqamah dalam keimanan dan dalam ketaatan. Mereka terus mentaati. Jadi biasa orang beriman apa dia? Bukan setakat qalu rabbuna Allah, tapi ada summa istaqamu. Sebab apa kena ada summa istaqamu? Cuba buka surah Al-Munafikun ayat 3. Zalika bi annahum amanu summa ada ayat 3. Ayat berapa? 3. Ayat 3. Lepas tu? Fatubi'a ala qulubihim. Cuba tengok beza. Ini orang beriman. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ini orang munafik. Orang munafik beriman tak? Dia mengaku mengata beriman. Tengok apa Allah kata. Kita kata tak kan? Allah kata fazalika, demikian itu bi annahum, bahawa sesungguhnya mereka amanu. Mereka siapa ni mereka? Orang munafik. Mereka beriman, tapi lepas mereka beriman semua kafaru. Ini yang membezakan. Selepas beriman apa dia? Semua apa? Kalau beriman semua istiqamu. Kalau munafik semua kafaru. Lepas mereka kufur, apa Allah buat pada mereka? Fatubi'a ala qulubihim. Maka Allah apa dia panggil? Khatam hati-hati mereka. Kenapa ni? Tengok, bila dah beriman kemudian kafir, maka Allah akan tutup terus hatinya. Sebab apa? Sebabnya di hujung tu. Cuba baca. Sebab fahum la yafqahun. Sebab mereka tak, apa yang mereka tak faham? Mereka tak faham. Mereka tak kenal Tuhan.
Hanya mulut mereka mengatakan beriman. Kalau mereka yakin dan kenal Allah, mereka beriman, semua istaqamu. Tapi sebab mereka tak kenal Allah, mereka tak faham, semua kafaru. Sebab itulah proses nak beriman kepada Allah mesti ada apa? Kalau kita perasan surah Al-Mulk, ada tak innal ladzina yakhshawna, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Cuba terjemah. Sesungguhnya orang yang takut pada Tuhan mereka bil ghaib, bukan. Terjemah yang tepat ialah dia takut pada Allah ketika dia berseorangan. Yang lain semua ghaib. Ini ayat keberapa ni dalam surah Al-Mulk? Tapi perasan tak, daripada ayat pertama sampai ayat ni cerita pasal apa? Surah Al-Mulk daripada ayat pertama sampai sebelum ayat ni cerita tentang apa? Daripada ayat pertama kan, tabarakallazi allazi khalaqal maut, kemudian allazi khalaqa sab'a samawat, kan? Semua cerita pasal Allah, kebesaran Allah. Barulah Allah sebut orang yang takut pada Tuhan mereka. Apa kaitannya? Apa kaitan? Faham. Mana Allah nak beritahu, tak mungkin orang tu sampai takut pada Tuhan mereka ketika berseorangan, melainkan dia betul-betul kenal Tuhan. Tuhan yang ada kerajaan, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang boleh menghidup dan mematikan, Tuhan yang menghiaskan langit dengan bintang. Semua dia kenal, dia yakin, baru sampai tahap duduk sorang-sorang, dia takut pada Allah. Dan orang macam ni semua istaqamu, dia akan istiqamah. Ada pun yang takut pada Allah ketika ada orang, ketika bulan Ramadan. Ini macam ni lah ni. Dia takut dalam keadaan sebenar la yafqahun. Mereka sebenar belum kenal Tuhan. Ada masa dia pergi masjid, ada masa tak pergi. Adakah mereka semua kafir? Mungkin. Ada tak orang yang pergi masjid, tiba-tiba Allah bagi sakit, dia tak salat? Ada. Bila tak salat satu waktu, boleh tak jadi kafaru? Boleh. Kalau dia sengaja tinggal salat walaupun satu waktu, dia boleh jadi semua kafaru. Seorang beriman sakit macam mana pun istaqamu. Boleh faham? Yang paling susah yang mana? Rabbuna Allah ke semastaqamu? Dua-dua susah. Nak beriman, nak kenal Tuhan, nak taat, susah. Tapi nak istiqamah lagi susah. Sebab tu Al-Hasan bila baca ayat ni, dia baca doa. Dia baca doa, dia minta apa? Al-Hasan mana ahli tafsir tabi'in. Dia kata apa bila dia baca ayat ni? Anta Rabbuna farzuqna al-istiqamah. Pendek je doa, tapi doa ni sangat-sangat penting. Anta Rabbuna, engkau Tuhan kami, farzuqna, berilah rezeki pada kami. Apa dah? Kita bila sebut rezeki apa dah? Rezeki yang murah, kan? Makanan, sehat, harta, anak. Orang salafus salih dia faham rezeki yang paling mahal ialah istiqamah. Yang paling sukar ialah istiqamah dalam iman. Nak jaga solat 5 waktu di masjid,
nak jaga zikir istiqamah pagi petang, nak istiqamah salat sunat 12 rakaat, nak istiqamah salat duha, nak istiqamah salat witir, nak istiqamah baca Quran setiap hari. Betul tak susah? Kadang-kadang susah tu sebab apa? Sebab kita tak minta pun pada Allah. Jadi mintalah pada Allah, warzuqnal istiqamah. Boleh? Jadi ini doa. Dia bukan doa daripada Nabi, tapi doa daripada Al-Quran. Dia panggil iktibas. Doa yang disedut daripada Al-Quran. Kenapa penting istiqamah? Ada satu lagi sebab pentingnya istiqamah. Sebab satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, Allah banyak juga, bil khawatim. Takkanlah hadis tu je hafal, bil khawatim. Cuba terjemah. Innama, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu yang dikira khawatim, khatimah, yang dikira ialah yang di hujung. Kadang-kadang kita solat okey masa muda, tapi masa tua solat lambat, kadang-kadang tinggal. Ya Allah, kira yang mana? Yang hujung. Kadang-kadang kita rajin baca Quran, tapi masa sakit tak baca langsung, tak berzikir, masa tu mati. Yang dikira yang mana? Yang hujung. Innamal a'malu bil khawatim. Kadang-kadang buat jahat sepanjang hidup, tapi dekat nak mati bertobat. Yang dikira yang mana? Yang bunuh 100 orang kan? Tapi yang dikira, Allah kira yang mana? Yang dibunuh 100 orang ke? Yang di hujung masa dia bertobat? Jadi sebab itulah penting istiqamah. Kenapa? Supaya akhirnya khatimah kita adalah baik. Boleh? Ini bukan doa ni, jangan hafal. Sebagai panduan boleh hafal lah. Hadis ni bagus kita hafal sebagai mengingatkan kita. Baru ni saya datang daripada Bukit Jelutong, aksiden seorang mati atas jalan raya. Kan? Mana dia tahu dia akan mati kat situ? Naik motor, pakai baju, pakai topi, nak pergi bekerja. Tengok-tengok khatimah di situ. Mana dia tahu? Kan? Pentingnya istiqamah. Okey. Jadi baca doa ni, anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya, rezeki murah tu tak payah baca lah. Rezeki dah murah dah. Okey. Apa Allah bagi ni? Siapa yang beriman dan istiqamah, apa Allah bagi? Tatanazzalu, akan selalu tatanazzalu, turun, tatanazzalu ni ada dua maksud. Pertama, turun satu demi satu. Yang kedua, turun sekaligus.
Macam dalam surah apa ni? Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini malaikat turun bila ni? Bila ni tanazzalul malaikatu warruh? Malam? Macam mana turun ni? Saya tengok maksud. Satu ataupun turun sekaligus. Okey. Kepada orang yang beriman, beramal kepada istiqamah, apa kelebihannya? Iaitu turun kepada mereka malaikah. Berapa orang ni? Berapa malaikat turun? Ramai. Berapa orang? Tak sebut. Jadi ada pendapat mengatakan malaikat turun kepada orang yang beriman dan istiqamah bila? Masa mati. Masa nak mati. Malaikat akan ucap apa ni? Ini disebut dalam hadis juga. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Sambung. Tak, itu ayat Quran, ni hadis. Ukhruji ila rabbiki. Ni bagi orang beriman dan istiqamah, ada pendapat malaikat turun bila? Masa roh nak keluar. Jadi mereka akan berkata pada roh yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhan engkau. Ada juga mengatakan ghaira ghadban, dan Tuhan engkau tidak marah lagi. Ghaira ghadban. Ada pendapat mengatakan malaikat tu turun bila? Masa dibangkitkan daripada kubur. Jadi satu, masa nazak. Yang kedua, bangkit daripada kubur. Yang ketiga, kalau ikut Syekh Shalih Al-Utsaimin, Allah sebut tak malaikat turun bila? Tak. Allah tak sebut ketika mati ke dalam kubur ke, bangkit daripada kubur, tak sebut. Bila tak sebut, pendapat ketiga umum. Bila-bila masa. Kenapa? Tak ada special. Dia kalau seorang al-malak, kalau seorang malak, al-malaku. Kalau jamak dia, pluralnya apa? Al-malaika. Biasa kan? Saya sebut macam tu dalam Quran. Surah Al-Qadru, tanazzalul malaikatu. Okey. Ayat 7 dan 9 sentiasa malaikat sentiasa mendoakan. Pendapat ketiga. Pendapat ketiga. Okey. Tapi kepada siapa ni? Ada dua sifat ni. Pertama, dia beriman. Yang kedua, istiqamah sepanjang masa. Maka mereka akan turun kepadanya bila-bila masa. Apa mereka akan buat? Apa dia? Siapa cakap mereka? Dia mereka gaib, tak nampak. Okey, alla takhafu. Jangan
Janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Dia apa beza takut dengan sedih? Takut akan datang, sedih. Okey, antara dua ni, kenapa takut disebut dahulu? Itu tak ada buruk tu. Tak, takut benda yang akan berlaku. Sedih benda yang dah. Kalau telefon hilang, sedih ke takut? Telefon hilang. Saya takutlah, kenapa telefon dah hilang. Kalau telefon akan hilang, takut. Boleh. Jadi kenapa Allah sebut takut dulu daripada sedih? Mana musibah yang paling besar? Sedih ke takut? Kenapa? Macam-macam. Tahu dia punya impact. Apa dia? Sebab takut ni benda yang umum, tak tahu apa. Macam-macam boleh jadikan. Tapi kalau sedih ni benda yang dah tahu. Kita boleh agak ada apa dia yang hilangkan. Jadi sedih pun kita boleh hadkan. Tapi takut ni benda yang umum, tak tahu. Termasuklah takut apa ni? Takut mati. Benda yang paling kita takut apa dia? Saya rasa yang bercakap tu memang betul ada penyakit TB. Nak tengok muka sikit. Ada orang kata, siapa takut bini? Dia penyakit TB kan. Siapa takut bini, di akhirat besok azab dia ringan. Sebab apa? Dia telah diazab. Sebab hidupnya telah tersesa di dunia. Okey, dia takut lebih besar musibah daripada sedih. Sebab itu Allah sebut benda yang lagi besar. Okey, macam mana mereka bagi tahu ni? Saya nak tanya, pernah tak kita ada tak dua sifat ni, beriman dan istiqamah? Ada tak? InsyaAllah. Ada. Pernah tak dengar malaikat bisik jangan tu? Ya, Pernah? Saya pun nak tanya Ustaz kan. Tak jawab soalan. Sebab Allah yang cakap, siapa ada dua ni, mesti ada dua ni. Soalan saya sebenarnya, kalau kita sebagai seorang manusia biasa, kadang-kadang kita selalu rasa macam risau, takut kan. Jadi adakah itu bermakna yang ini tidak sampai kepada kita? Belum lah, belum. Dia kalau dua sifat ni, dia beriman, dia tak ada istiqamah, dia tak akan takut dan tak akan sedih. Ada benda yang hilang, dia tak sedih. Sebab apa? Sebab dia beriman dan beristiqamah. Kalau benda yang akan datang, mati ke apakah, dia tak takut. Sebab dia orang beriman, dia orang beristiqamah. Kalau masih ada takut, sedih, belum. Tapi bukankah Ustaz, kalau kita rasa macam kita macam selamat je apa, itu pun bahaya juga, tak betul? Tak, selamat daripada apa? Selamat dah rasa macam kita ya, kita syurganya kan? Tak, itu takut lain tu. Itu perasaan tu. Bukankah ini juga menenangkan orang-orang yang beriman? Dia takut pada benda-benda yang patut kita takut. Apa dia? Benda yang kita tak perlu takut, tapi kita takut. Hantu. Contoh hantu. Orang beriman tak takut mati. Orang beriman patut tak takut. Orang beriman patut tak takut mati. Kenapa takut? Sebab banyak dosa. Itu sebab dosa lah. Itu sebab dosa. Takut bukan sedar sebab tak pasti lagi diterima ke
itulah maksud saya kita ke ya. Tak. Pastikan aja. Dia kalau kita takut mati sebab amalan tak cukup, itu bukan masalah. Itu masalah amalan kita tak cukup. Tapi kalau kita solat dengan sempurna, amalan pun sempurna, buat dosa pun terus bertobat, sepatutnya kita tak boleh takut. Sebab itulah Fatimah kan, bila Nabi beritahu, kamu keluarga aku yang paling pertama akan mati selepas aku, dia gembira ke dia takut? Kenapa dia gembira? Sebab dia yakin. Yang kita ni ada masalah lain kan. Kita tak yakin pada amalan kita. Kalau kita yakin pada amalan kita dah okey, kita sebenarnya tak perlu takut. Sebab itulah Nabi Ibrahim pernah ditanya, Nabi Musa, bila nak cabut nyawanya, dia kata, takkanlah kekasih nak cabut nyawa kekasih. Bila Tuhan nak cabut nyawa dia, dia pun macam persoalkan, takkanlah kekasih nak cabut nyawa kekasih. Maka mereka mau begitu pada Allah, dan Allah begitu pada mereka mau supaya sampai pada Nabi Musa. Takkanlah kekasih tak nak jumpa kekasih. Faham? Jadi mindset tu, bila mati nak jumpa Allah, maka kita tak perlu takut. Siapa takut nak jumpa kekasih? Siapa takut? Kenapa puncak ni? Nak jumpa Kasih tak takut. Ini takut. itu lagi tak takut pada Allah tu. Bila ada takut bini je, tak mungkin takut pada Allah. Pasal apa tajuk takut bini je ni? Okey. Dalam ayat tadi, ayat ni kan, maknanya orang beriman tu takut dan sedih lah sebab kena ada turun malaikat untuk apa ni? Ya. Dia Allah nak beritahu, takut dan sedih semula jadi. Kalau langsung tak ada, dia bukan orang, dia plastik. Tapi kalau dia beriman, bila ada rasa takut tu akan hilang. Saya bagi contoh lah, bila telefon hilang kan, dia rasa sedih. Lepas tu ada bisikan, kenapa nak sedih? Semalam solat subuh lambat pun kamu tak sedih, mana lebih mahal? Oh betul juga kan. Kenapa dunia yang kecil dan tak memudaratkan aku sedih, sedangkan solat subuh yang memudaratkan, kenapa tak sedih? Maka sedih tu hilang. Boleh? Tengok-tengok duit 50 hilang. Lepas tu dia orang beriman, mereka pun bisik, tak apa 50 je. Tapi kalau kamu guna masa setengah jam baca Quran, kamu bukan dapat RM50, tapi mungkin dapat 5,000 pahala. Dia pun guna masa tu baca Quran, hilang sedih. Boleh? Cara kita berfikir. Kadang-kadang terlepas meeting. Meeting tu untuk dapat kelulusan projek 1 juta. Sedih tak? Sebab jalan jam. Mereka pun bisikan, jangan sedih, sebab Allah akan ganti yang lebih baik. Mungkin projek tu kalau lulus, kamu semakin jauh daripada Allah, semakin sibuk, tak sempat pergi rumah Allah, lagi banyak terlepas pahala, dan tak sempat pergi kelas tadabbur, lagi tak faham Quran. Oh, jadi akhirnya hilang sedih. Bisik di hati lah, bukan kat telinga. Kat telinga tu orang lain tu. Tak biasa, tak ada macam tu. Ada kan? Itu malaikat bisik lah tu. Kadang-kadang kita takut nak mati kan, maka malaikat bisik. Kalau kita ada dua sifat ni lah, kenapa takut nak mati? Kalau betul kamu takut nak mati, bersiap sekarang, baiki solat kamu. Besok jangan solat lambat lagi, jangan buang masa, jangan sembah kosong. Boleh? Sebab tu Allah sebut sifat orang yang beriman dalam surah apa? Saya pernah sebutkan.
sifat wali Allah. Orang beriman adalah wali Allah. Surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna ayat 62 dengan 63 kan? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Cuba terdebur. Ala, ingatlah, inna awliya, wali-wali. Ni wali Allah. Kalau nak kenal wali Allah, ini sifat dia. Bukan mesti pakai jubah, bukan mesti berserban, tak. Apa dia? Jalan tetap air. Saya tak tahu. Itu sihir kot. Sebab sahabat Nabi pun tak pernah berjalan atas air. Okey, wali-wali Allah ialah apa sifatnya? Tidak ada rasa takut. Satu. Yang kedua, walahum, mereka tidak sedih. Sama. Kalau dia wali Allah, mesti dua sifat ni tak ada. Takut dan sedih. Kemudian Allah kata, siapa wali Allah? Allazina amanu, iaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang yang yattaqun, boleh terjemah semastaqamu, adalah mereka sentiasa bertakwa. Apabila Abu Bakar sedih dalam gua Sur, kan? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi pada Abu Bakar? Abu Bakar orang beriman tak? Ada tak rasa sedih? Adalah. Sebab itulah mereka akan cakap. Sebab perasaan tu memang ada. Jadi Nabi cakap apa pada Abu Bakar? Mana ada Nabi cakap bahasa Melayu? Tak, sebelum tu lagi. La tahzan, innallaha ma'ana. Tengok, ini samalah la tahzanu. Yang ni siapa cakap? Malaikat. Yang ni siapa cakap? Nabi. Jadi Nabi cakap pada Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Abu Bakar orang yang beriman dan istiqamah. Kenapa kamu nak sedih? Jangan sedih. Macam mana kamu beriman istiqamah sedih? Kemudian Nabi berkata sebab. Kenapa tak boleh sedih? Kenapa tak boleh sedih? Sesungguhnya Allah. Abu Bakar sedih sebab apa? Dia kata dia nampak kaki orang musyrikin depan pintu gua. Kalau dia tunduk je, Abu Bakar kata pada Nabi, mereka akan nampak kita. Dia nampak siapa tu? Orang musyrikin. Jadi Nabi kata, kenapa kamu nak sedih? Yang bersama kita Allah dengan orang musyrikin. Sepatut siapa lebih ditakuti? Mungkin masa tu Abu Bakar terlepas pandang. Dia tengok musuh je, dia tak terfikir Allah ada bersamanya. Boleh faham? Jadi kalau Allah ada, tak payah takutlah. Jadi yang penting pada ni, perasaan Allah bersama. Boleh dia senang jadi ucap, tapi nak rasa tu susah.
Okey. Yattaqun fi'il mudhari' adalah mereka sentiasa bertakwa. Okey. Ruginya hidup manusia bila hilang dunia sedih. Hilang dunia sedih. Hilang duit, hilang telefon, hilang pekerjaan. Tapi berapa banyak pahala terlepas, dia tak sedih. Okey, yang ketiga, apa mereka cakap? Wa abshiru, dan abshiru, bergembiralah. Bil jannah, dengan dengan syurga. Mana berita gembira bagi orang beriman apa dah? Betul? Betul tak itu berita gembira? Kalau saya bagi, tahun ni kita, kalau semua ni kerja dengan saya, hujung tahun saya akan bagi bonus 6 bulan. Dengan malaikat bagi berita gembira syurga. Yang mana lebih gembira? Apa dah? Tak jawab soalan. Soalan dia. Kalau suami kita kata bangun malam, insya-Allah dapat berita gembira syurga. Lepas tu, lepas kejap, ini tiket pergi ke Turki, cuti sekolah ni. Yang mana kita muka lebih gembira? Dah jawab soalan spesifik. Jangan kona-kona. Sambil tengok tiket tu ingat Allah. Jangan. Sebenarnya jawapan itu menggambarkan dalam hati dia. Poin saya nak cakap apa dia? Kita sebenarnya bila sebut syurga, kita tak berapa gembira. Tak macam sahabat. Sahabat ni macam siapa ni? Hanzalah. Hanzalah baru kahwin kan? Tengok orang gembira ni. Baru kahwin, tiba-tiba Nabi kata besok jihad. Bila berjihad mana? 50. Mungkin dia akan mati. Bila mati tinggal tak isteri. Baru kahwin. Bagi dia apa dia? Dia minta tak cuti. Boleh tak bulan madu dulu? 3 hari je. Tak ada. Terus dia pergi. Tak sempat mandi. Kenapa? Sebab berita gembira. Sampai tahap tu. Ini bukan tiket ke Turki ni. Tiket nak mati dan tinggal bini. Tapi dia sanggup tinggal. Kita belum sampai tahap tu. Saya bagi contoh je. Contohlah ni. Nabi kata solat 12 rakaat setiap hari. Dapat apa? Istana. Kan? Ramai orang tahu ni. Tapi berapa ramai yang istiqamah boleh buat ni. Walaupun namanya istana di syurga. Ini bukan banglo di Putrajaya. Istana di syurga. Betul tak? Ramai tahu ni. Tapi senang tak nak istiqamah 12 rakaat? Bukan macam Hanzalah pergi mati terus. Ini solat 12 rakaat mati tak? Patah lutut tak? Subhanallah. Mana berita syurga itu belum masuk dalam hati. Asyik terlepas. Kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang cukup, dan banyak tak cukup daripada cukup. Mungkin kita okeylah sebab kita pun dah umur dah senja kan. Tapi anak-anak kita ni, cuba bagi tahu dia, nak tak istana di syurga? Solat 12 rakaat. Kemudian bagi tahu, nak tak telefon? Dia pilih yang mana? Telefon.
Nabi kata apa? Berulang alik. Ulang alik ke masjid. Dapat apa? Dapat apa? Tempat nuzulan VIP di syurga. Kena buat apa? Ulang alik 5 kali sehari. Siapa yang berlomba nak buat ni? Itu maksud saya. Bila malaikat bagi berita gembira, kita tak gembira, mana kita belum ada sifat tu. Okey? Wa abshiru bil jannah allati, yang kuntum adalah kamu tu'adun, dijanjikan. Sebab itulah sahabat berjihad ni susah. Mula-mula dia susah. Sebab jihad ni menyebabkan apa? Mati. Cuba buka surah Al-Baqarah. Uh, 216. Baqarah 216. Okey. Cuba tengok terjemah. Kutiba, Wajibkan telah diwajibkan ke atas kamu al-qital. perang. Berperang ni tak ada siapa suka kan? Sebab apa? Cedera, patah dan mungkin mati. Sebab tu Allah kata wa huwa kurhun. Peperangan itu adalah satu yang kamu benci. Tapi ini peringkat awal. Peringkat awal. Tapi bila ayat banyak menyebut berperang tu cara mudah untuk dapat syurga, maka berperang ketika itu bukan jadi satu benda yang dibenci. Cuba buka surah At-Taubah. Tengok perubahan berlaku pada sahabat. Ayat 92. Surah At-Taubah ayat 92. Ke surah 201. Ada Allah kata apa? 92. Boleh faham? Ini Allah nak bagi itu tak berdosa. Kalau tak pergi berperang disebabkan ada keuzuran. Ayat ini Allah nak cerita siapa ni? Dan tidak berdosa kepada orang yang datang kepada engkau untuk pergi berperang supaya engkau bawa mereka pergi berperang. Ini katanya peperangan Tabuk. Kita tahu tak peperangan Tabuk berapa jauh? Berapa jauh? Daripada Madinah ke Tabuk. Ini peperangan terakhir yang Nabi ikut. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. Tahu tak berapa jauh? Ni yang nak sambut Maulidin Nabi ni. Ramai yang sambut Maulidin Nabi tak tahu betapa menderitanya Nabi dan sahabat. Dia senang-senang je sambut berselawat. Ke Tabuk
629 km. Sahabat pergi berapa ramai? 30 ribu. Dan unta tak banyak. Ada dalam tafsir mengatakan 18 orang bergilir naik satu unta. Berapa jauh? Cuba bayangkan. 18 orang bergilir naik satu unta untuk perjalanan 629 km. Dan tahu lagi tak? Musim ni musim panas. Panas, kemarau, buah-buahan, makanan pun tak ada. Kemudian baru balik dari peperangan di Taif. Baru balik peperangan. Kemudian nombor 3 jauh tadi. Tengok Allah nak uji orang beriman lah. Jadi peperangan tu walaupun peringkat awam mereka tak suka, tapi kalau dia beriman, ni bisikan malaikat. Jangan sedih, jangan takut. Sebab apa? Ada berita gembira untuk kamu. Mindset dia duduk kat sini. Bila mereka fikir syurga je, yang ni semua jadi mudah. Sebab itulah ayat 92 surah Taubah, apa sikap mereka bila mereka tak boleh pergi berjihad? Menangis. Boleh faham? Ayat mana? Tak, siapa yang kata Islam dia ekstrim sebab dia tak faham. Pucuknya dia tak faham. Dan sebenarnya bukan orang kafir je tak faham. Orang Islam pun tak faham Islam. Jadi jangan salahkan orang kafir yang tuduh Islam ekstrim. Sebab apa? Sebab orang Islam sendiri pun tak faham. Kadang-kadang cara orang Islam pun ekstrim. Suka mengkafirkan orang. Okey, boleh